أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Pertama sekali kita ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Khairiyah yang memberikan keselesaan kepada kita para jamaah. Seterusnya yang hadir dalam pengajian kita secara fizikal, semoga doa kita sentiasa adalah sentiasa mendapat perhatian, berkat, rahmat, kasih sayang dari Allah dan keampunan dari Allah kepada kita semua, insya-Allah ya. Dan seterusnya juga rakan-rakan yang mungkin bersama kita melalui platform FB Masjid, juga diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Semoga kita semua masya-Allah menjadi keluarga yang bertemu di sini dan nanti bertemu di sana sebagai ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berada pada ayat akhir dan memang kita dah boleh habiskan sebenarnya ayat ni pada bila-bila masa daripada surah apa? Mulk. Okay. Tadi dah baca kan? Baik, Masya Allah ya, terima kasih. Baik, kita pada ayat yang akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, sekali lagi kita tengok terjemahannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, ya, ni perkataan Nabi kepada orang, kepada umat Nabi. Jadi Nabi cakap kepada kita, ara'aitum, adakah kamu tidak melihat? Bermaksud, adakah kamu tidak berfikir? In, ya, apabila ataupun ketika asbaha ma'ukum, maka jadilah air kamu itu ghauran, ghaura, lenyap, kering. Ya. Famay ya'tikum, maka siapakah yang mendatangkannya air tersebut? Famay ya'tikum bima'in, siapakah yang mendatangkan kepada kamu dengan bima'in, dengan air yang mengalir, ya, air yang mengalir, air yang kamu nampak terpancar, ya, sebab ma'in daripada kalimah uyun. Uyun bermaksud sama ada daripada pandangan kamu, ya, kamu nampak air tersebut. Baik, itu yang Allah Subhanahu wa taala tutup dalam surah yang sangat agung ini, surah yang dikatakan sebagai surah Al-Munjiyah, surah yang kita harap menyelamatkan kita daripada azab kubur, ya, sebab kubur itu ada azabnya. Maka kita minta, ya Allah, pelaburan kami, kesungguhan kami, mujahadah kami, duduk kami ini, ya Allah, nilailah ini semua sebagai penyelamat kami nanti di alam kubur. Alam yang sangat sunyi, tapi tak sunyi bagi orang yang ditemani oleh Al-Quran, insya-Allah. Ya, tempat yang sangat panas, ya, tempat yang sangat panas. Maka ya Allah, dinginkanlah dengan apa yang kami lalui dalam pengajian kami dalam suratul Mulk ini, wahai Allah. Tempat yang sangat sempit, maka lapangkanlah wahai Allah. Tempat yang sangat busuk, maka harumkanlah wahai Allah. Jadi semua tempat tak baik, seperti kalau kita baca doa pada si jenazah yang ketika dia akan bermusafir dan duduk di alam kubur, di alam barzakh, maka kita minta Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Wahai Allah, tolonglah gantikan baginya sebuah negeri
Sebuah rumah yang lebih baik daripada negeri dan rumahnya. Ya, rumah sekarang best lah kan. Tanya je, tengok. Musim-musim rumah terbuka ni asal tanya pun dah jadi risau kan. Tak ajak ke? Tak, tanya je. Rumah kita tu Alhamdulillah selesa kan. Ya, kita di Malaysia ni Alhamdulillah kita tengok rumah-rumahnya kebanyakan dan rata-ratanya selesa-selesa. Jarang sangat kalau jumpa rumah daripada kotak kan. Which is ada di negara-negara yang lain. Namun keselesaan kita itu kita minta tidak seberapa berbanding dengan daran khairan min darihi. Jadi kita nak nanti di alam akhirat nanti dar kita lebih baik daripada dar yang ada di bukan alam akhirat secara khusus tentang syurga, tetapi dar yang dimaksudkan adalah di alam kubur. Di alam kubur kita nanti, masya-Allah biarlah darnya lebih baik daripada kita sekarang, ya. Dan dar tu lebih baiklah, tak payah nak renovate, tak payah nak buat maintenance, tak payah risaulah, masya-Allah ya. Sebab amal kita yang renovate, amal kita yang maintenance kita, amal kita yang bagikan perfume untuk dia, insya-Allah, amin ya Allah ya. Daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi. Kita minta ya Allah bila dia masuk di alam barzakh, maka jadikanlah keluarganya lebih baik daripada keluarga yang dia ada sekarang. Kita pun alhamdulillah ada isteri yang baik, ada anak yang baik, ya. Nikal. Ya, anak yang baik insya-Allah. Kan? Kita ada anak yang baik, kita ada kawan yang baik, tapi kita minta ya Allah nanti lebih baik lagi. Ya. Kita ada isteri yang baik, tapi kita minta nanti ya Allah di sana kita merasai adanya yang lebih baik. Maksudnya di alam kubur. Isteri tak meneman, anak tak meneman, tetapi siapa yang meneman? Sekali lagi amal kita. Maka siapa? Masya Allah. Itu dah terbang ke syurga tu. Nanti di alam kubur lagi, kan? Baik, maknanya semua itu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujihi. Disebut dalam doa kita tu pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang ada sekarang. Pasangan sekarang baik sangat, masya-Allah, ya. Syukur pada Allah, Allah bagi kita pasangan yang sangat baik, ya. Tapi manusia biasalah. Bukan bidadari kan. Jadi baik tu maknanya dah masuk sebagai kelemahan manusia. Sebab yang kita kahwin tu siapa dia? Manusia. Dan kita juga adalah kadang-kadang kita nak orang jadi malaikat, tapi kita lupa yang kita tu adalah manusia. Jadi manusia kahwin manusia biasalah. Ini tolak campur, mesti campur sama dengan dia punya kekurangan-kekurangannya. Kekurangan itulah keelokan bagi seorang manusia, ya. Siapa ni? Oh, masya-Allah. Oh, okey. Itu soalan ke? Masya-Allah. Saya dah mula risau cerita alam barzakh, tiba mari suara tak tahu daripada mana, memang menakutkan, masya-Allah ya. Nasib baik suara tu lembut kan. Cuba suara kasar kan, macam Tuan Haji punya suara. Bagaimana amalanmu kan? Baik, baik, saya merespon lah ya. Sebab tadi saya duk kata yang dikatakan zaujan khairan min zauji itu maksudnya amalan. Mana amalan kita tu lebih baik daripada isteri kita. Memang begitu pun sifatnya. Allah kata wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Baqiyatus salihat. Amal soleh kita itulah yang lebih baik. Ya. Baqiyatus khairun 'inda rabbika thawaban. Yang baik di sisimu sebagai thawaban. Yang ni mungkin saya dah cerita sebelum ini. Ya, kalau masih ingat saya cerita tentang Syawal. Saya cerita tentang hasil daripada apa? Puasa di Ramadan. Tapi tak apalah sebab mungkin kebetulan dah ditanyakan soalan itu dan ada kaitan tentang kita kata nanti kita tak ada ahli, yang ahlinya adalah amalan. Kita tidak ada pasangan, yang adalah zaujan khairan min zaujihi, mula daran khairan min dahri wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Betul, kita minta a'izuh min azabil qabri. Jauhkanlah ya Allah daripada azab kubur. Dan ni kita duduk ni adalah sebenarnya yang nak menjauhkan daripada azab kubur. Sebab untuk menjauhkan daripada azab kubur bukan ketika masuk kubur. Ketika masuk kubur kita tak boleh buat apa, sebab masuk saja setelah kematian semua nama tempat yang kita lalui setelah seseorang itu mati disebut sebagai darul. Masih ingat? Siapa ingat?
Tak, saya akan jawab. Tapi nanti dah bagi ramai tak puas hati kan. Kawan kita tanya, Ustaz tak jawab. Masing-masing mula macam memprotes. Tak, saya akan jawab. Tetapi bagi flow kita tu selesai dulu, nanti saya akan masuk. Ingat dah, apabila seseorang meninggal, dia akan masuk pada dar. Kita sekarang berada pada dar. Darun tu maknanya apa? Negeri. Ni negeri, Darul Ihsan, negeri. Baik. Bila masuk saja di alam sana, saya katakan tadi bahawa masa tu tak boleh nak buat apa dah. Kerana di tempat itu dinama Darul, disebut Darul Jaza. Darul Jaza. Jadi tempat tu dah, memang tak boleh buat apa dah. Sebab tidak ada ruang sama sekali untuk amal. Sekarang Darul Amal. Sana Darul Jaza. Tak ada ruang lagi. Wahai Tuhan, saya sempit. Wahai Tuhan, buat sesuatu. Tak. Jaza. Itu semua jaza. Baik. Merespon balik pada, kalau macam tu, wahai Allah, macam mana kami nak dapat daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi, dan kita nak a'izhu min azabil qabri, jauh daripada azab kubur, a'iz min azabi jahannam, jauh daripada azab jahannam, dan jadikan taman daripada taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Baik. Ditanya soalan itu kepada ulama, contohnya saya pemetik apa yang ditanya oleh seseorang kepada Ibrahim Adham. Ibrahim Adham adalah seorang yang arifin, maknanya seorang yang arif, seorang yang kuat amal solehnya, alim orangnya. Baik, ditanya kepada dia, adakah kita tahu tanda bahawa amal kita diterima oleh Allah? Adakah kita tahu? Maksudnya adakah memang bila kita diterima, datang malaikat bagi tahu, anta punya amal maqbul ya Syekh. Ya, anti punya amal alhamdulillah maqbul insya-Allah. Tak ya. Jadi semua yang dikasihkan, adakah ada kita tahu amal kita diterima? Maka jawapan daripada Ibrahim Adham, dia kata apa dia? Tidak ada siapa pun tahu amal dia diterima atau tidak. Tidak ada siapa tahu. Kerana yang menentukan diterima atau tidak bukan makhluk, bukan malaikat, tetapi Allah. Ini agak lambat sikit ni. Baik, sedap yang menanya kan? Time biar awal sikit. Jadi semua yang saya kasih sekalian, yang pasti adalah kita tidak tahu. Sebab kita tidak boleh akses kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia kata ada beberapa tanda. Jadi jawapan orang arif, ada beberapa tanda. Isyarat-isyarat je. Nak bagi tahu secara pasti, kita tak tahu. Dek kerana tak tahu secara pasti, itulah orang-orang soleh terus berdoa pada Allah supaya amal mereka diterima oleh Allah. Sebab kita tak tahu. Maka datanglah tuntutan bagi orang yang nak amalnya diterima, dia istiqamah berdoa agar amalnya diterima. Sebab kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu, maka kita terus akan berdoa. Jadi salafus soleh, kita dah sebut dulu kan, habis Ramadan 6 bulan berdoa. Ya Allah, dulu aku ada kelas ketika dulu, ya Allah tolonglah terima ya Allah. Aku ada pernah tahajud satu malam, ya Allah terimalah ya Allah. Jadi dia recall balik, dia doa pada Allah. Sebab apa? Sebab nak supaya amalnya diterima oleh Allah. Jadi sebab tu kita yang pertama sekali, jangan berhenti untuk berdoa agar amal kita diterima oleh Allah. Baik. Sebab tak tahu. Baik, sekali lagi, dan apabila kita tidak tahu bahawa amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadi yang pertama kita doa, dan kemudian Ibrahim Adham kata ada beberapa tanda. Okey, tanda ya. Tanda. Dan kita harap ini kita dapatlah rasa tanda-tanda tersebut. Tanda-tandanya adalah antaranya adalah disebut, saya tak mengingat dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, tetapi saya cuba mengingat balik rangkuman apa yang disampaikan dalam bentuk nasihat tersebut. Yang pertama dia kata, orang yang kalau amalnya diterima oleh Allah, akhlak dia makin baik. Jadi amal ni bila diterima oleh Allah, dia pergi kepada akhlak. Akhlak. Macam tak ada kaitan kan? Ada ya? Okey, adalah. Saya ingat macam tak ada kaitan kan? Kot solat tahajud kot. Tiba-tiba esok dia mudah senyum dengan orang.
macam tak ada kaitan. Kan? Dia mudah tahajud tapi mudah maafkan orang. Ya, dia katalah dia baca Quran, tetapi esok dia tak ada pun rasa nak dendam kat orang. Macam tak ada kaitan kan? Sebenarnya. Orang kata macam. Macam tak ada kaitan kan? Tetapi rupanya betul ada kaitan. Maknanya, pertama Ibrahim Adham berkata sekiranya seorang itu amalnya diterima oleh Allah, maka pertama yang akan dapat dilihat adalah pada akhlak dia. Maknanya akhlak dia makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Dan akhlak ini indikasinya pada dua yang sangat jelas. Yang pertama pada perkataan, yang kedua pada perbuatan. Jadi kalau sekiranya amalnya diterima, nampak pada perkataannya, perkataan yang baik. Perkataan-perkataannya baik. Makin amalnya diterima, tiba-tiba perkataan ni makin baik. Ya. Jadi sebab itu menakutkan kita kalau kita beramal tetapi kita punya perkataan kasar. Contohnya kan, kalau kita ni pemarah, marah, makin banyak tahajud, makin marah. Ya. Jadi mesti ada something yang sebenarnya kena repair pada dia punya amal dia tu. Ya. Sebab amal, sebab tu saya katakan bahawa dalam Islam akhlak berbeza dengan etik. Dalam falsafah Islam, akhlak dia tak sama dengan etika. Ya. Etika adalah satu benda yang boleh kita bentuk secara disebut apa? Secara fitrah lah, secara semula jadi. Manusia kan, manusia ni dia ada benda yang common, ada yang sama antara kita. Kita suka orang senyum kat kita, kita suka orang tegur kita, kita suka orang mesra dengan kita, kan macam tu kan? Itu tak payah belajar, satu dunia pun buat benda yang sama. Tak payah ajaran Islam sebenarnya, ajaran tu secara common, semua orang tahu. Dan benda tersebut boleh ditekankan. Oh, kamu kena rajin senyum. Sebab tu kita tengok naik kapal terbang kan, jumpa pramugari kan. Tengok. Payahlah contoh saja. Dah astagfirullah Ustaz, jaga pandangan. Ya, saya faham. Saya nak contohkan saja. Senyumnya manis sekali kan? Mesra sekali kan? Tetapi kenapa dia buat? Akhlak ke etik? Kenapa? Sebab lepas kita turun kapal terbang, orang yang senyum kita tadi, senyum dah. Nampak tak? Sebab bila etika dia dibentuk, bila dibentuk bukan bersifat semula jadi. Bila bukan semula jadi, dia boleh buat pada masa ni, tak pada masa ni. Akhlak tak begitu. Akhlak adalah kalau dia seorang yang memang senyum, dia memang senyum pada bila-bila masa. Hatta Nabi ketika peperangan yang sangat dahsyat masih boleh beri senyuman. Sebab itu akhlak. Tetapi akhlak terbit daripada apa tadi? Akhlak terbit daripada apa tadi? Amal kita yang diterima. Jadi sebab itu akhlak berbeza. Kenapa? Sebab akhlak yang manis, akhlak yang baik sebenarnya terbit daripada apa saja amal yang diterima. Sembahyang subuh tadi kita diterima, maka sekarang dah ada kesan. Tapi kalau sembahyang subuh tak diterima, memang tak ada kesan pada akhlak. Makin kasar, makin hati makin sakit, mazmumah makin banyak, maka hati-hatilah, takut itu indikasi bahawa amal kita tak diterima oleh Allah. Kita tak tahu, tetapi itu indikasi. Jadi indikasi pertama pada akhlak. Indikasi berikutnya adalah pada rughbah. Pada rughbah. Ya? Oh ya, saya sebut dulu. Kan kita satu-satu. Tapi akhlak tadi tak tanya pun kan? Oh, akhlak tu sebab dah biasa, betul lah kan? Saya sebut apa tadi? Kenapa saya tak berapa dengar Akhlak dia akan pergi indikasi pada yang kedua adalah pada rughbah. Raghibah. Bila raghibah, dia ada raghibaan dan raghibah fi. So bila siapa tadi? Ibrahim Adham berkata bahawa antara ciri yang berikutnya adalah orang kalau amalnya diterima, dia akan pergi kepada rughbaan dan rughbah fi. Baik. Rughbah ni maksudnya adalah cenderung hati.
cenderung hati. Ada orang kampung Cenderung Balai ke? Cenderung Balai nama tempat kan? Di mana? Di Perak kan? Tiba dilipis pula, ya Allah ya. Lipis ni setiap kampung kecil saya tahu, Masya Allah ya. Terkejut juga saya tiba-tiba ada kampung nama Cenderung Balai. Cenderung Balai di Perak kan? Sungkai. Sungkai ya? Wallahualam. Baik. Jadi robah maknanya apa? Cenderung balai? Tak. Saya nak contohkan kalimah cenderung. Cenderung hati. Baik. Jadi, rughbah. Ra-ghin. Ba-ta marbutah. Daripada raghiba. Raghiba tu maknanya hati. Ada kecenderungan hati. So, kecenderungan ni maknanya, macam cakap, kecenderungan hati ni maksudnya apa? Hati lebih berat dia. Hati tu macam, dia macam perasaan, ada satu perasaan best. Ya, perasaan best. Fat kata tendency. Boleh pakailah semua tu kan. Baik. Maka orang yang amalnya diterima, indikasinya kita tengok pada hati. Tadi akhlak boleh tengok pada lahir. Ya, kita boleh tengok sendiri, aku ni Masya Allah, dulu pemarah, sekarang pemarah juga. Sebulan puasa. Jadi itu petunjuk bahawa takut amal kita tak diterima. Baik. Yang sekarang ni dalam hati ni, betul-betul kita tengok dalam hati kita. Orang yang kata Ibrahim al-Adham, apabila dia itu amalnya diterima, cenderung hatinya kepada akhirat. Ya, cenderung hatinya pada akhirat. Kalau cerita tentang akhirat, dia macam, apa ya? Kan? Jadi dia rughbah fi al-akhirah. Dia cenderung macam, bila tentang akhirat je, Masya Allah, dia akan macam, itu ialah tanda bahawa amal dia diterima. Macam kita katakan tadi kan, bahawa nanti di hari akhirat, kita rasa cenderung, macam, best lah. Jadi, itu menunjukkan bahawa tanda amal diterima. Dan dia rughbah anid dunia, dan kemudian dia hilang cenderungnya kepada dunia. Jadi bila hilang cenderung tu maknanya kalau orang kata kita tak rasa sangat lah, sebab dunia je kot kan, dunia je kot kan. Orang ambil harta kita sakit jugalah kan, tapi dunia je kot kan. Dunia ni sifatnya apa? Sementara, seronok sementara, sakit pun sementara. Macam lagu siapa lah, saya pernah buat forum baru ni, tiba-tiba ada satu penyanyi lagi, hidup sementara. Sakit sementara, semua sementara kan. Akhirat je yang lama. Jadi sebab tu bila kita rubah anid dunia, maka pada ketika itu kita tak risau sangatlah, macam tak kisah sangat ya. Ada orang kisah sangat. Jadi kalau kisah sangat tu takut tanda-tanda bahawa amal kita tak diterima. Itu indikasi saja, indikasi ya. Kita tak tahu, tetapi itu indikasi kata Ibrahim Adham. Ya, sebab daripada rubah ini, daripada dua rubahan dan rubah fi, maknanya rubah fi al-akhirah. Rubah fi itu maknanya positif. Rubahan itu tak, itu negatif. Maksudnya adalah, maknanya tak elok. Rubahan maknanya kita mula cenderung pada dunia. Kalimah rubah sama, sebab tu kalimah tu cenderung je. Kalau cenderung secara positif disebut rubah fi. Kalau dicenderung secara negatif, rubahan. Kalimah sama je. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang macam tu kan. Macam kadang-kadang digunakan sebagai contoh, Allahumma khtim lana. La itu positif. Tapi bila sebut wala takhtim alaina, ala, untuk word tersebut itu negatif. Menjadi jangan. Kadang-kadang kita pun terdengar orang imam sendiri dia terbaca Allah makhtim alaina bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina, dia ingat sama ya. Walaupun macam sama tetapi tak sama. So lana itu adalah merupakan positif. Ya Allah, sudahkanlah kami dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina. Sebab tu Nabi kata Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Macam tu je.
Kata Nabi, Quran yang kita duk baca, kita duk teliti ni, dia al-hujjah. Maknanya dia al-hujjah, pembela kita. Dia jadi hujjah. Laka bagi engkau. Au alaika, ataupun atas engkau. So, laka adalah peguam bela. Alaika, pendakwa raya. Kita nak jadi mana satu? Kita nak jadi Quran tu pembela ke untuk kita atau pendakwa untuk kita? Jadi nampak tak? Pada laka ataupun alaika sahaja. Jadi balik pada tadi amalan, bahawa apabila kita nak tahu amalan kita diterima, kena kesan dalam hati. Kadang-kadang berlaku sesuatu benda kan, kadang orang kata, kadang-kadang satu masalah, tapi kita beria-ria. Ini masalah apa dunia? Kenapa beria-ria? Takut-takut. Orang yang amalnya soleh, amalnya diterima, dia tak risau, dia tak rasa sakit sangatlah tentang dunia. Bukan tak sakit sebab kita manusia, tetapi dia punya lapis tak sakit tu tak masuk sampai ke tulang sumsum. Kalau hati bukan hati paling dalam, ya. Sebab kita kan ada layer dalaman kan? Iya kan? Kita tak berapa setuju je, masya-Allah ya. Oh, hujan. Dia tiba tak ada kena-mengena hujan ya. Kita duk kering kamai dalam ni. Oh, sejuk ada kaitan, masya-Allah. Baik. Macam tu ya. Jadi kita harap al-munjiyah tadi maknanya amalan kita diterima. Ada 2-3 tapi saya tiba-tiba tak datang dalam kepala saya. Saya sebut 3 saja. Saya sebut 3 saja tadi, akhlak. Yang kedua adalah rughbah tentang fil akhirah, betul rughbah anid dunia. Tak silap saya ada 2 atau 3 lagi. Tak datang dalam kepala saya sekarang. Ataupun daripada rughbah terhadap akhirat tu dia akan datanglah benda 2-3 benda lain. Rughbah terhadap dunia datanglah 3 benda lain ya. Contohnya bila rughbah terhadap dunia, maka lahirlah bakhil sangat-sangat amat. Sebab tu orang yang kalau dia tu amal jadi terima, dia secara automatik dia pemurah. Sebab tu Nabi sifat yang paling besar adalah pemurah. Kenapa dia pemurah? Sebab dia rughbah anid dunia. Sebab dia tak cenderung pun pada dunia. Dia tak heran pun. Bahkan pernah Nabi kan lepas solat bergegas-gegas. Nabi jarang lepas solat bergegas-gegas. Kenapa Nabi bergegas-gegas? Ya, sebab ada sedekah yang Nabi tak bagi. Jadi Nabi rasa tak nak dunia tu ada kat dia. Sebab bila dunia ada kat kita dan kita tak sedekah, maka kita akan dihisap. Kita akan dihisap. Semua amal milik kita akan dihisap, kecuali kalau kita bagi untuk sedekah, untuk apa benda, benda tu akan bukan dihisap yang menyusahkan kita, tetapi yang menyenangkan kita. Nabi tak nak. Jadi kenapa begitu? Ya, kita kadang-kadang nak bagi kan, tapi yalah nantilah lepas tahun 2038 nantilah insya-Allah ya. Bukan tak nak bagi, tetapi kenapa nanti? Kenapa nanti? Sayang nak lepas tu. Sayang nak lepas tu. Jadi orang yang rubah fit anid dunia, dia tak ada masalah pun. Ya, tak ada masalah pun. Jadi ni saya cakap ni untuk kita lah, semoga Allah bagikan. Sebab kadang-kadang kita jadi sakit ni sebab macam bila kita terlampau pegang sangat ya. Sebab tu dia jadi bakhil dan dia jadi tamak. Bakhil ni maknanya takut lepas apa yang ada. Tamak maknanya hak ada semua nak balik kat dia. Kan? Orang yang dapat, kenapa dia dapat aku tak dapat pun? Kan? Kenapa dia dapat aku tak dapat pun? Jadi sentiasa duk fikir apa dia tak dapat, apa dia tak dapat. Dan bila kita nampak apa yang kita tak dapat, apa yang kita tak dapat, maka pasti kita akan tak syukur apa yang kita dapat. Kan? Kalau syukur pun syukur jugalah. Wordnya syukur jugalah. Jadi jadi bila syukur jugalah tu maknanya iyalah. Okey baik, jom kita boleh ke ajar lebih tu lah ya. Pula ada lagi, masya-Allah. Payah sungguhlah lepas puasa kali ni. Dugaan dugaan. Ingat, saya selalu sebut pada sahabat, terutama kalau pergi umrah dengan saya, ingat jalan kepada Allah ada 2. At-tariqu ilallah tariqani. Jalan yang kita kena salik, kita kena lalui kepada Allah ada 2. Ingat tak? Tak apa, dimaafkan sebab tak pergi umrah sama. Tapi kalau pergi umrah sama tak ingat, tu memang masalah. Nak tanya jekal kan? Ingat ke tak? Jalan pertama disebut murid.
Dia buat terkejut dengan geram. Masya Allah. Kalau betul, kan sedap sikit hati kan. Dia buat, itu yang macam, ya Allah Fat, macam mana tu cara-cara tu. Kalau bagi sebut tu, kan sedap sikit. Ni, macam kita pula bersalah tiba-tiba, Masya Allah. Ya? Tak dengar? Itu paling best, cover line. Tak jelas. Baik, jalan yang pertama disebut, jelas pun. Murid. Murid. Jarang orang bercakap sambil beja ke, kecuali macam kita dengan anak-anak je masa kecil dulu kan. Takut anak kita faham kan. Jadi PERGIKEDI, anak kita senyumnya. Rupanya dia nak pergi kedai. Masya Allah. Murid. Mim rayada. Murid. Ini jalan pertama untuk menjawab soalan Hajah tadi. Hajah tadi kan. Kenapa banyak dugaan? Kenapa banyak dugaan? Sebab ada jalan menuju Allah. Sebab hidup kita semuanya adalah menuju Allah. Hidup manusia semuanya menuju Allah. Macam kalkaltu yang terbang bila musim nak hujan tu, kita tengok kalkaltu kan. Diorang terbang ke mana-mana diorang tu. Ke mana diorang? Dia pergi ke cahaya. Begitulah roh kita sebenarnya semua akan terbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya akan pergi semua. Ya, cuma perginya dalam keadaan disambut dengan baik atau tak sambut. Tak ada yang akan pergi ke lain. Tak akan ada. Sebab tu wa inna ilaihi raji'un. Maknanya tetap akan kepada Tuhan, kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu bersusah payah ni, Allah kata pada hamba-hamba yang bersusah payah, mujahadah, bangun, susah macam-macam, wahai Tuhan. Tetapi Allah kata jangan risau, kamu akan datang jumpa aku. Dan bila kamu datang jumpa aku akan balas semua yang kamu susah sekarang. Yang kamu rasa susah, yang kamu rasa sakit, yang kamu nak tak dapat, yang kamu macam-macam. Baik, jangan risau. Kamu akan dapat, kata Allah. Sebab kamu jumpa aku. Kalau kamu jumpa orang lain, belum tentu kan? Baik. Jalan pertama apa? Murid. Kita sebut jalan dulu. So, jalan yang kedua disebut kedua-dua ni jalan lurus. Ingat, kedua-dua ni jalan lurus. Atas jalan lurus itu ada dua jalan. Ni track dia lah. Track dia tu ada dua. Sebab tu saya kata tariq ataupun salik. Baik. Saya nak, Kak Nelly sebut tadi. Baik. Jalan lurus. Saya ulang balik ya. Apa makna jalan lurus? Kita cakap Melayu, dia cakap Arab. Masya Allah. Siratal mustaqim. Masya Allah. Patutlah saya cakap Melayu, tak berapa nak faham. Gayanya lambat, tangkap dia. Sebab apa? Sebab rupanya dah biasa cakap bahasa Arab di rumah. Masya Allah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan jalan lurus? Jalan diredai. Taufik, jalan benar. Jalan tinggi. Jalan tinggi. Okey. Ini saya makin terasa saya macam tak capai dah ni, Masya Allah. Ini level-level ni, Masya Allah. Saya dah mula risau lah ni, Masya Allah. Baik. Simple, jalan yang lurus. Bila sebut sirat al-mustaqim, bermaksud jalan yang menghantar kepada matlamat. Itu nombor satu. Apa tujuan jalan? Apa tujuan asal adanya jalan? Lalu untuk apa? Sampai ke mana? Sebab itu jalan yang lurus adalah jalan yang menghantar kita kepada matlamat. Sekiranya jalan itu tidak jalan lurus, bukan makna jalan tu mesti tegak, tak. Tetapi jalan itu yang menghantar kita kepada matlamat. Tadi sebut redha Allah tadi kan. Baik. Jalan lurus sifatnya adalah menghantar kita, membawa kita pada matlamat. Setiap jalan yang tak bawa pada matlamat itu bukan jalan lurus. Baik, itu maksud jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang menghantar aku pada matlamat. Maknanya, apa matlamatnya? Redha Allah. Hujung sekali namanya syurga. Betul kan? Jalan yang menghantar aku ke syurga.
Jadi kalau tak ikut jalan ini, dia tak hantar kita pada matlamat tersebut, dia hantar ke tempat lain. Jalan itu tidak direct kita, tidak bawa kita ke tempat matlamat. Sebab tu jalan yang lurus, sifat pertama adalah jalan yang membawa kepada matlamat. Macam saya nak pergi, saya lepas ni nak rush ke Teluk Intan. Jadi bila sebut saya nak jalan yang lurus ke Teluk Intan, adakah maksudnya mesti jalan tu lurus, ya? Saya nak lurus. Ni jalan dia. Oh, no. Saya nak jalan lurus. Melanggar segala macam gerai-gerai tepi jalan tu kan. Bukan itu maksud jalan lurus. Jalan lurus maksudnya adalah jalan yang membawa kita kepada matlamat. Dan matlamat yang paling, matlamat kita adalah redha Allah. Dan sebab itulah syurga adalah matlamat secara fizikal. Redha adalah matlamat secara maknawi. Apa dia sebut? Secara maknawi? Maknawi dia sebut apa? Secara meaning. Tetapi tak tangible. Tetapi syurga adalah tangible. So kita ada redha, kita ada syurga. Kenapa kita katakan syurga adalah matlamat akhir kita? Sebab di situ tempat orang-orang yang diredai Allah. Kenapa syurga menjadi matlamat akhir kita? Sebab itu tempat manusia diredai oleh Allah. Jadi sebab tu redha adalah maknawi, syurga adalah maddi ataupun tangible. Ini intangible, ini tangible. Maknanya syurga adalah satu benda yang tangible. Memang ada benda dia, ada syurga dia. Baik, sebab itulah orang yang masuk dalam syurga diuruskan oleh siapa? Diuruskan oleh siapa? Kenapa macam tak setuju ke perbincangan ni? Tak setuju. Oh, tak sarapan lagi. Masya Allah. Baik, tadi hujan disalahkan. Sekarang sarapan pula disalahkan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, orang yang masuk syurga diuruskan oleh siapa? Oleh, kalau jawapannya malaikat, neraka pun malaikat. Redha Allah tu apa yang kita dapat? Siapa yang uruskan? Janganlah tinggi sangat. Please bawah sikit, Masya Allah ya. Jenis yang macam jalan tinggi, Allah semua jawapan Allah ya. Orang-orang hakikat ni Masya Allah ya. Baik, apa nama malaikat jaga syurga? Saya tak dengar. Saya tak berapa dengar. Apa maksud Ridwan? Yang menjaga orang mendapat keredaan. Ridha, Ridwan. Sebab tu kita katakan bahawa jalan lurus adalah jalan yang membawa kepada matlamat. Apa matlamat? Matlamatnya redha Allah. Maka tempat bagi orang yang mendapat redha Allah akan dijaga oleh orang-orang yang malaikat yang mengurus, namanya malaikat Ridwan. Tiba-tiba lah pula Allah, Masya Allah. Kan? Jadi boleh nampak ke kaitan-kaitan ni supaya kita nampak. Dan dalam jalan yang lurus tersebut, maka dia ada satu disebut tariq. Maka sebab itu kita katakan bahawa tariq itu dua. Ni dalam jalan paling besar lah. Ya? Sirat, disebut sirat. Sirat ni yang kita kata sirat al-mustaqim ialah yang membawa kita pada matlamat. Tetapi bila kita nak masuk dalam tu mesti ada dia punya apa? Kita kata path. Dia punya laluan dia, track dia tu. Mesti ada track. Jalan macam tu tapi kita ada track yang kita lalu. So banyak track, ni track. Ada dua track. So dalam jalan tu yang bawa pada matlamat ada dua dia punya laluan dia. Dalam tamu saya dah sebut namanya apa tadi? Murid. So jalan yang kedua disebut? Tak, yang pertama murid. Yang kedua? Saya belum sebut, tapi saya dah dengar jawapan.
Menunjukkan memang dah tahu. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi, jalan yang kedua disebut murad. Bukan tu jawapan yang saya dengar tadi. So, tariq untuk sampai melalui jalan yang membawa kita kepada matlamat, yang pertama disebut apa tadi? Murid. Yang kedua disebut murad. Okey, apa maksud dia? Murid adalah apabila kita bersungguh-sungguh, ijtihadan wa itqanan, ya, bersungguh-sungguh kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggal apa yang dilarang oleh Allah. Itu jalan murid. Murid. Sebab dalam bahasa Melayu, murid bermaksud orang yang hendak. Arada yuridu iradatan. Fahuwa muridun. Apa kalimah arada? Arada maksudnya apa? Hendak. So, orang yang hendak disebut murid. Jadi jalan orang yang hendak kepada redha Allah, ya. Orang yang hendak pada redha Allah adalah melaksanakan apa yang disuruh, meninggal apa yang dilarang. So itulah path yang dilalui. Maknanya, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Maka ketika kita buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dalam 24 jam yang kita ada ni, maka kita sedang berjalan di atas tariq yang disebut murid. Berilah kami kekuatan, wahai Allah. Kami solat, itu murid. Kami duduk dalam majlis ilmu sekarang, ini juga adalah murid. Kita bersedekah pada masjid sebentar tadi, alhamdulillah Allah beri ganjaran dan berkat rezeki insya-Allah. Itu murid. Kita solat duha, itu murid. Kita zikir, itu murid. Sebab zikir adalah benda sunat. Sunat adalah diperintah. Kemudian kita tinggalkan, kita rasa nak mengumpat, tak nak mengumpat. Kita tinggal saja, kita sedang berada di atas jalan murid. Ya. Saya apa lagi? Dosa. Saya tak nak mencuri. Maka itu murid. Apa saja, melaksanakan yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu jalan apa? Jalan murid. Maka sampailah seorang itu sebab dia hendak kepada redha Allah. Murid bermaksud hendak. Orang yang hendak. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka orang itu orang hendak. Dia hendak kepada redha Allah. So dia lalu jalan tadi, jalan sirat tadi. Maka dia punya laluan dia adalah laksana disuruh, tinggal yang dilarang. Okey? Selesai kan? Okey. Ya? Macam mana? Oh, Masya Allah. Ya, kadang-kadang itulah pentingnya sahabatnya, bila lupa diingatkan. Ya? Walaupun tegurnya cara marah, Masya Allah. Garang, bukan main tegurnya. Tak ada lemah lembut langsung, Masya Allah. Murad, okey. Terkejut juga, tapi penting. Ya? Kadang-kadang tegur ni, jangan harap sangat orang tegur kita baik-baik. Yang penting tegur. Kita ni harap dengan Masya Allah, Ustaz, ya, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Raik bercabang 3, ya. Ada benda yang Ustaz lupa, namanya murad. Apakah dia? Masya Allah, berpantun. Baik, murad. Okey. Terima kasih. Sebab itulah sesama kita saling tegur menegur. Baik, apa itu murad? Kalau arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Ya, kalau kita baca tadi pun kita dah nampak dah. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Baik. Murid tadi apa makna dia? Orang yang hendak. Apa yang dia hendak? Redha Allah. Maka dilaksanakan apa? Apa yang diperintah. Maka sekarang ada satu lagi jalan, dan jalan ini setelah kita lalui jalan pertama, datang jalan emas. Jalan yang mahal, jalan yang cantik. Dan jalan itu namanya murad. Sebab murad bermaksud dia bukan hendak, tetapi dia dihendak. Okey. Sekali lagi ya. Murad bermaksud dia dihendak.
Dikehendaki kot bahasa yang tepatnya lah. Murid adalah dia hendak. Murad, dia dihendak. Oleh Allah. Murid, dia hendak kepada Allah. Murad, Allah hendak pada dia. Jalan ini jalan, sebab tu saya katakan jalan ini jalan emas. Jalan ini jalan istimewa. Jalan ini jalan special. Dan ini kita lalu ni dalam hidup ni. Dan apabila Allah hendak seseorang, Allah dah suruh kita buat taat. Ya, kita dah buat. Tapi itu jalan murid. Tetapi sekarang jalan yang kedua. Maka Allah berikan ujian. Allah berikan dugaan. Jadi kalau kita tanya kenapa dalam hidup saya penuh dengan dugaan? Sebab kenapa sekarang apa yang berlaku pada kita? Allah sedang hendak kita. Allah sedang hendak kita. Mana lebih tinggi antara kita hendak Allah dengan Allah hendak kita? Kadang-kadang kita kan dalam, ni lah orang lelaki kan, kal. Orang kata apa? Hidung tak mancung pipi tersorong-sorong kan, orang kata kan. Kita je hendak kat dia, dia tak hendak pun kat kita kan. Itu orang nak macam-macam lah, seha macam-macam kan, hantar bunga, contoh hantar surat, hantar apalah macam-macam kan, tapi tak ada balas pun, Fat. Tak ada balas pun, Fat. Sebab masalahnya kita yang hendak, tapi dia tak nak. Tetapi sampai satu masa dia hendak. Tiba. Maknanya murad adalah Allah hendak kita. Cuma apabila Allah hendak kita, Allah akan beri ujian. Di sini yang kita tak faham. Kita tak dapat faham. Mata hati kita tidak faham. Sebab itulah orang soleh dulu, kalau mereka melalui satu hari yang macam everything okay, everything okay, mereka menangis dan berkata, wahai Allah, adakah Allah tak nak aku? Maka kita tak sama kan? Kita tak sama kalau kena uji, Allah kenapa aku? Kenapa aku? Why me? Wahai Allah, aku kan tahajud malam tadi. Kenapa aku yang kena uji? Itu yang tidur berdengkur okey je. Kan? Aku yang sembahyang, aku yang sedekah, aku yang diuji. Allah sedang hendak. Sebab sakit kamu, kata Allah, di dunia sakitnya apa? Sementara. Orang kata sementara. Baik. Jadi sebab tu Masya Allah, sebab kita ni, kita nak pada Allah, tapi tak sedar rupanya. Katalah contoh ya, ni contoh. Saya nak kawan baik dengan Fat. Ni harapan saya lah. Ya? Setiap kali saya datang, dia lari. Setiap kali saya datang dengan dia, saya nak datang dengan dia, Fat, saya nak jumpa. Saya datang dekat, dia lari. Apa perasaan saya? Sedih kan? Tetapi saya memang nak dekat dengan Fat. Dan orang tanya, Fat, kenapa Zul bila datang kamu lari? Allah bau busuk pangah. Contoh. Fat, janganlah macam tu, Fat. Contoh. Betul tak? Kita ya tu ya pada contoh, jangan ya pada tadi. Ni contohnya maknanya kenapa kita nak tapi tak dapat? Sebab rupanya dengan Allah kita ada kotor. Kita ada kotor. Dan Allah nak bersihkan kotor kita supaya kamu datang dekat dengan aku. Maka Allah, salah satu benda yang paling akan membersihkan kotor kita adalah ujian. Sebab tu, apakah tujuan ujian? Untuk diampun dosa. Bila dah dengar, kenapa Allah uji kita? Sebab dihapuskan dosa. Apa tujuannya? Sebab nak buang bau tadi. Contoh, supaya kita tak sedar, rupanya kita ni, istilah kita, terhegeh-hegeh kepada Allah. Tetapi Allah tak nak dekat dengan kita. Kenapa? Sebab rupanya kita kotor. Kotor dengan dosa yang kita tak perasan. Maka Allah jadikan ujian tersebut, apa tujuannya? Membersihkan kotor tersebut. Kita marah pula kan? Ustaz apa Ustaz? Ustaz Azwan datang bagi tahu Ustaz pakailah perfume ni. Kita marah perfume apa? Saya nak jumpa dengan Fan. Kan? Of course. Hari apa yang jawapannya lain daripada of course?
makin banyak ujian yang kita timpa. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, asyadun nasi bala'un al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat kena uji nabi-nabi. Sebab dalam Quran kalau kita cerita, kalau kita tengok, kalau kita baca dalam Al-Quran, dia cerita tentang nabi-nabi, ceritanya tentang apa? Ujian. Supaya kita faham, itulah dia kedudukan orang yang Allah sayang. Ya? Ujian, ceritanya ujian. Cerita pada Nabi ni, cerita pada Nabi, cerita. Semuanya tentang ujian. Sebab nak bagi tahu bahawa ujian yang yang Allah datangkan kepada kita itu sebenarnya adalah merupakan membersihkan diri kita supaya kita wangi. Bila kita wangi, kita dapat dekat dengan contohnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebab tu masya-Allah, jalan yang kedua ni yang kadang-kadang kita tak faham. Sebab kita sangka bahawa dengan bila kita bercinta, maka kita akan sentiasa mendapat bunga, kan? Tetapi rupanya yang kita dapat adalah duri. Ros kan ada duri, kan? Kan? Tapi begitu rupanya bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah baik dalam bab murad ini, kan? Dalam bab murad. Sebab manusia ni, katalah dia buat jalan murid, dia akan sampai satu stage saja. Setinggi mana dia akan satu stage saja. Dia tak boleh pergi dah. Dia tidak akan pergi lebih banyak, lebih tinggi daripada stage tersebut. Betul, kan? Katalah saya sembahyang 5 waktu sampai satu stage, saya sembahyang 6 waktu. Tak, dia tetap, dia lock kat 6 tu saja. Sorry. Saya mula rasa ini ajaran sesat ke tak? Tu tersilap. Tersilap tu maknanya 5. Kan? Baik, tetap 5. Kan? Katalah kita zakat yang wajib 2.5%. Itu je lah wajib. Tak boleh, Masya Allah, dengan sebab saya nak jadi bertakwa, wahai Allah, maka zakat saya jadikan 25%, wahai Allah. Tak. Tetap 2.5%. Sebutlah apa pun. Haji. Kan? Wahai Allah, dengan sebab saya ni, Masya Allah, nak sampai darjat yang paling tinggi dalam keadaan murid, maka jadikan tiap bulan haji, wahai Allah. No, kamu hanya jadi sekali seumur hidup. Ya? Kalau kamu okey, habis tinggi setahun sekali. Ya? Baik. Maknanya sampai satu tahap. Bagaimana cara Allah nak angkat dia lebih dekat? Allah uji. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allah nak angkat darjat dia. Macam mana cara Allah nak angkat darjat? Dia seorang yang pemurah, dia seorang alim, dia seorang macam-macam dah. Tapi itu jalan murid. Tetapi bagaimana Allah nak angkat darjat dia? Allah uji. Dan ujinya bukan alang kepalang, Masya Allah. Ujinya bukan alang kepalang, wahai Allah. Ya, bagi orang yang menjaga maruah, ujian paling besar pada maruah. Ya, kalau orang yang pada maruah, ujian dia contohnya apa dia? Dia tu makan banyak lah. Kan? Itu biasa je. Tetapi bagi orang yang suci, terjaga, ujian untuk dia apa? Maruah. Apa maruah dia? Isteri Nabi yang dituduh dengan benda tak baik dengan orang lain. Dan itu ujian yang ditanggung oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai dia sakit. Sebab ujian tu memang sakit. Ujian tu real. Ujian tu memang real. Bila sakit, dia memang sakit. Ya? Dia memang sakit. Bukan sakit ni tak sakit pun saja ujian. Tak, memang sakit. Ya? Sampai Masya Allah, sampai orang keliling semuanya percaya apa cerita tersebut. Sebab orang munafik bila dia buat cerita bagi orang percaya. Dia bukan buat cerita yang sekadar-sekadar macam cerita Melayu yang banyak kita persoalkan dia punya. Ni macam cerita real, cerita real. Akhirnya macam, dan yang lebih perit daripada Sayyidatina Aisyah adalah Nabi sendiri tidak memberi respon. Nabi sendiri pun tidak memberi respon. Kenapa Nabi tak memberi respon? Sebab Nabi adalah Nabi. Dia tidak boleh pakai dia punya pertimbangan dia sendiri, melainkan wahyu yang datang daripada Allah. Jadi Allah tak datangkan wahyu sebab nak hold supaya kesakitan yang ditanggung oleh Sayyidatina Aisyah sampai satu tahap yang tinggi, bukan sekadar penghapus dosa, tetapi pengangkat darjat. Sebab kita tahu apa tujuan ujian? 2. 1 hapus dosa, yang 2 angkat darjat. Dah habis dah dosanya, maka dia angkat darjatnya. Dia angkat darjatnya. Dan barulah Allah turunkan ayat mensucikan Sayyidatina Aisyah. Dan kita baca dalam Quranul Karim sampailah bila-bila kalimat tersebut yang menyatakan bahawa betapa bersihnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
barulah terbayar. Tapi nak dapat tu bukan senang. Sampai betul-betul kan. Kita selalunya macam uji sikit bila datang pertolongan Allah. Bila nak dapat jawapan ni. Kan? Dan biasanya Allah sampai kepada extent yang memang ekstrim. Dan kuatkanlah kita, wahai Allah. Amin ya Rabb. Yep. Apa beza ujian dengan kafarah? Ujian tu makna umum. Setiap benda yang kita rasa sakit. Saya sebut sakit ya, maknanya tak selesa lah. Itu nama ujian. Sebab tu ujian sekecil blackout. Itu ujian. Sebab kita tak suka kan? So apa saja yang kita tak suka, maka itu adalah ujian. Saya pernah sebut dulu kan, ujian simple je, apa benda yang kita nak tak dapat. Apa saja yang kita nak tak dapat, itu ujian. Apa saja yang kita tak nak dapat, itu ujian. Apa saja yang kita nak tak dapat, itu ujian. Apa saja yang kita tak nak dapat, itu ujian. Baik. Kemudian daripada ujian tersebutlah boleh menjadi, daripada ujian yang datang kepada kita, dia boleh jadi sama ada kafarah. Kafarah sesuatu yang positif sebenarnya. Kafarah sesuatu yang positif. Penebus. Ya, sebab dosa kita ni tak ada benda yang dosa kita apa yang dosa dibuat untuk apa? Untuk neraka. Dosa dibuat untuk neraka. Tak ada lain. Apabila seseorang berdosa, tempatnya neraka. Simple matematik. Wal'iyazbillah. Wal'iyazbillah. Kita ada dosa tak? Maknanya, simple matematik, tempat kita kat mana? Tempat kita adalah neraka. Simple matematik. Bila kita berdosa, tempat kita adalah neraka. Itu je simple. Tak ada tempat lain dah. Sebab dosa, balasannya neraka. Tatkala kita diuji oleh Allah, dan itu menjadi kafarah, maknanya menebus supaya dosa kita habis. Bukankah itu rahmat? Ya, sebab tu kalau kita baca dalam banyak perkataan ulama, aku bersyukur mendapat ujian dengan sebab beberapa perkara. Nantilah kita cerita mungkin waktu lain ya. Bila dia uji, dia syukur. Ya, kenapa? Sebab beberapa perkara. Baik. Jadi nak ceritanya, setiap itu adalah kafarah. Kafarah positif. Ya, kafarah. Kalau orang kata, ni kafarah lah ni. It's okay. Memang kita tahu kita ni adalah sebab saya banyak dosa, maka dengan sebab banyak dosa Allah nak ampun dosa saya, maka itu positif. Itu positif. Orang nak kata terpulang kat dia lah kan. Ya. Baik. Itu dia. Okey, okey ke? Ya. Wa yutahhiru ahla baitihi tathira. Tolong cari. Fat nanti carilah, nanti Fat ni memang dia senang je cari, nanti dalam nota akan datang dia terus bagi ayat terjemahan dengan surah berapa. Ya. Okey. So okey lah kot ya. Baik. Jadi boleh tak kalau macam saya nak minta izin dalam jam ni berapa? 10. Sekarang berapa jam? Oh, 10, 12. Okey, kata nak pukul 10, jangan. Okey. Grab. Okey. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, maka sebab itulah, okey, mungkin dalam minit terakhir sebab saya nak habiskan kelas kita ni tentang ayat ni. Minta maaf lah kan, macam cerita klien buat tadi kan. Tak tahulah kenapa tiba-tiba tadi. Tak apa ya. Okey. Okey, baik. Jadi sebab tu saya ada sebut dulu bahawa salah satu daripada pendapat ulama yang menyatakan ghauran tersebut, ya, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura, adalah merujuk juga pada tentang tertambusnya telaga Zamzam. Macam nak marah pula, Masya Allah. Kalau tahu baik saya tak ingatkan, tak adalah kena marah. Baik, jadi salah satunya adalah merupakan cerita tentang telaga Zamzam. Jadi maknanya, telaga Zamzam tu asalnya adalah ghauran, tersembunyi. Jadi ada saya sebut ni secara
secara tafsir biasa, maknanya tafsir bercerita tentang bahawa Masya Allah air tersebut sifatnya menyerap ataupun hilang, kemudian kamu nampak dia terpancar. Itu. So kita cerita dulu sedikit tentang air lebih kurang, supaya setiap kali kita nampak air, aliran air, semua itu Masya Allah, rupanya ada keajaiban Allah tentang air. Namun kita dah cerita tu, dalam nota akan dibagi, Fad akan edarkan nota. Dan yang kedua adalah saya sentuh juga sebab berkenaan. Bila berkenaan kita sentuh, tak berkenaan kita tak sentuh. Jadi kenapa? Sebab berlaku ghauran pada Zamzam. Berlaku dia tu hilang pada Zamzam. Dan kemudian kamu lihat bahawa sebenarnya kemudian Zamzam tersebut terpancar. Ya, min ma'in ma'in, mengalir air Zamzam tersebut. Mengalir air Zamzam tersebut. Baik. Jadi sebab itu semua yang dikatakan secara ringkas jelah kot, ya. Saya katakan bahawa air Zamzam ni memang dulunya dalam keadaan terpendam. Madfun, terpendam, sehinggalah Allah keluarkan melalui peristiwa Siti Hajar, Nabi Ismail, ya. Ketika Jibril alaihi salam yang kemudian memancarkan sehinggalah mengalir. Betul kan? Jadi air yang ketika zaman Nabi Allah Ibrahim menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, zuriat aku berada di wadin ghairi dhi zar'in, daripada satu tempat yang tidak ada tumbuhan. Kenapa tidak ada tumbuhan? Tidak ada air. Sedangkan air dirinya dalam keadaan ghauran, dalam keadaan tak nampak. Ada tetapi kamu tak nampak. Hanya beberapa kaki di bawah, 20 meter je kat bawah. Ya? 20 meter saja kat bawah, dan pada ketika itu Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan peristiwa Siti Hajar, Nabi Ismail dan Jibril pancarkan air tersebut, maka kemudian dinamakan telaga itu yang terpancar dinamakan Zamzam. Zamzam. Ya, Zamzama dalam bahasa Arab bermaksud himpun, kumpul. Zamzama yuzamzimu zamzamatan wa zimzaman muzamzimun muzamzamun zamzim latu zamzim muzamzamun muzamzamun fa'lala yufa'lilu mufa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dah, kalau dia punya himpun tu lah nak ceritanya. Maka jadilah air Zamzam yang asalnya ghauran mengalir. Maka berlakulah fasa pertama. Ya, fasa pertama min ma'in ma'in, daripada ghauran yang pertama. Kemudian digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Kemudian dikuasai oleh Siti Hajar telaga tersebut. Maknanya dijaga telaga tersebut. Sebab telaga itu jantung. Kerana apa? Sebab bila daripada tengah sebab telaga tersebut, Mekah berubah. Berubah menjadi tempat orang datang. Sebab kalau tempat tak ada apa, orang tak datang, maka jadi tempat. Menjadi center pada ketika itu. Orang datang beramai-ramai, dan kemudian semua yang dikasihi sekalian, lepas Nabi Allah Ismail dikatakan hidup umurnya 137 tahun kalau kita tengok dalam riwayat, maka dia pun wafat. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab, di manakah dimakamkan Nabi Allah Ismail? Dimakamkan di Hijr Ismail. Ya. So di Hijr Ismail tu juga adalah makam Nabi Ismail. Ya. Kalau kita tengok dalam catatan ulama salaf dan khalaf menyatakan bahawa di situ bukan sekadar Nabi Ismail, di situ je ada Siti Hajar. Makam Siti Hajar. Banyak riwayat kalau kita baca ya, kita akan jumpa bahawa di situ adalah sebenarnya makam. Baik. Kemudian bila Nabi Allah Ismail, maka diganti oleh anaknya yang bernama Nabit. Nabit, sebab daripada Nabi Ismail lahir anak beberapa orang, tapi salah satu anaknya yang bernama Nabit. Ya. Kalau kita baca keturunan Nabi pun, kalau saya saja nak ingatkan kepala saya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail. Jadi setelah itu, maka Nabit yang menguasai Kaabah, menguasai Zamzam. Sehinggalah kemudian ketika Nabit meninggal, wafat, kemudian pada ketika itu dikuasai oleh Jurhum, kabilah Jurhum. Sebab Nabi Ismail berkahwin dengan kabilah Arab Jurhum yang datang daripada Yaman. Sebab Arab kita terbagi pada dua. Satu Arab disebut Aribah, satu Arab Musta'ribah. Arab tu sendiri terbagi pada dua. Satu Aribah, satu Musta'ribah. Ya, Aribah adalah asal yang datang daripada Yaman. Itu the pure Arab. Nabi-Nabi dulu yang Arab ialah datang daripada
Yaman. Yang datang daripada Yaman. Kemudian bila datang Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bukan orang Arab. Kan dia datang daripada gabungan antara tempatnya Palestin dengan maknya daripada Mesir. Jadi bergabung dua ni pergi, dan dia bukan Arab tulen. Maka dengan sebab daripada keturunan Nabi Ismail bergabung dengan kabilah Jurhum yang dikahwini sebagai wanita, kemudian lahirlah keturunan disebut Musta'ribah. Jadi Aribah orang Arab yang datang Yaman, Musta'ribah yang hasil daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Dan berkembang. Dan memerintahlah Jurhum katanya 1800 tahun. Lama kan? Dan mereka bukan orang Quraisy. Ya, mereka adalah kabilah Jurhum yang memerintah. Lama kelamaan pemerintahan itu menjadi lemah. Biasa lemah ni biasanya korupsi, ya. Sebab Mekah menjadi center, ya. Dan bila jadi center, orang-orang dulu bila tengok tempat tu bagus, dia bagi hadiah, dia bagi duit. Dan orang-orang menggunakan duit, dia mulalah macam tu ceritanya lebih kurang. Maka diganti oleh kabilah Khuza'ah. Maka Khuza'ah ambil alih pemerintahan Kaabah dan Zamzam. Jadi air Zamzam ghauran tak ghaur min ma'in mengalir air tersebut. Mengalir, orang manfaat. Orang yang para haji hujjaj. Ingat, haji telah dilakukan sejak zaman dulu. Jadi orang membuat, ya. Dan kemudian sehinggalah Khuza'ah memerintah sekitar 300 ke 400 tahun saja. Dan kalau kita tengok dan catatan, sekali lagi just ulang saja. Sebab tu saya tak berapa nak cerita sangat, sebab Syekh Ma'ruf, ya, kalau benda yang orang dah tahu ni, macam saya kata, macam tak berapa nak cerita. Sekadar orang kata just bagi ini macam trivia saja. Maka semua yang dikasih silat, apa yang berlaku pada masa tu, Amr bin Luhai pertama sekali yang bawa berhala kat Mekah. Dia yang the first daripada Bani Khuza'ah yang terfikir dapat idea baik punya. Dia kata, Masya Allah, daripada macam tak ada benda, macam tak ada warna hitam putih, kita bagi colour sikit lah. Ya? Maka sebab tu ketika di Syam dia tengok orang Syam dah mula menyembah berhala, dan diminta berhala Hubal. Jadi bawa balik berhala Hubal besar, tinggi, ya. Dan kemudian diletakkan dalam Kaabah. Bermula daripada situ, bermulalah bermacam-macam berhala, sampailah zaman Nabi ketika masuk ke kota Mekah, ada 360 berhala. Complete kat sekeliling. Berhala saja. Asalnya tak ada. Asalnya tidak ada. Tetapi bila Amr ibn Luhai mula sekali dibawa berhala, maka pada ketika itu berubah Kaabah, dicemari dengan kesyirikan. 300 tahun. Dan ketika Jurhum kalah dan diambil alih oleh Hubal, oleh siapa tadi? Bani Khuza'ah, maka pada ketika itu apa orang Jurhum buat? Sebab ni soal politik, maka pada ketika itu mereka meninggalkan dalam keadaan mereka mengambus Ghaurah. Mereka mengambus Zamzam. Dan bukan sekadar kambus sebab tak sempat dengan peperangan, mereka masuk kat sana benda-benda berharga, emas, perak semua sekali, mereka letak dalam telaga Zamzam, mereka kambus, dan sehingga tak nampak kat mana telaga tersebut. Dan ketika Khuza'ah datang dan dia tak tahu mana telaga tersebut. Sekarang ni telaga tersebut terpendam. Dan oleh kerana terpendam, maka bermulalah orang menggali telaga-telaga air. Dalam catatan ada 28 telaga sekitar Kaabah tu sendiri. Sejak daripada zaman dulu sampailah ke zaman Abbasiyah, sampailah ke zaman kemudian. Tetapi akhirnya semuanya ditutup dengan sebab pembesaran masjid, yang tinggal satu saja telaga Zamzam. Tapi saya nak cerita sekarang ni, maknanya Masya Allah, selama hampir 400 tahun telaga tersebut Ghaurah, terpendam balik. Kan tadi terpancar zaman yang kita kata sejak daripada Siti Hajar sampailah 1000 tahun, 2000 tahun, dia terpancar, dia main, kemudian dia kembali tenggelam. Dan ketika Khuza'ah dikalahkan oleh Quraisy, ya, saya sebut ni, dikalahkan secara spesifik oleh Quraisy. So Quraisy lah yang pertama memimpin balik kota Mekah, Kaabah, dan juga mengurus telaga Zamzam. Ketika itu tidak ada tak Zamzam? Ya, Zamzam ada tapi terkambus.
Jadi sebab tu kalau kita baca, saya nak sebut detail, tak payah detail lah maknanya. Detail telaga Qusay bin Kilab sendiri menggali telaga. Ada tempat dia kalau kita betul-betul duduk, oh ni telaga yang digali oleh Qusay bin Kilab. Okey. Ya. Baik. Dan macam tadi? Kat mana tadi? Zam-Zam terpendam kan? Masih terpendam, 400 tahun terpendam. Ketika Qusay bin Kilab memerintah, terpendam sehinggalah 60 tahun sebelum kelahiran Nabi. Melalui datuk Nabi Abdul Muttalib, maka jadilah Zam-Zam ma'in. Sekali lagi dia terpancar. Ya, terpancar ketika itu. Orang buat macam kita lah, kalau cerita dalam cerita epic kan, cerita kan, pernah tahu tak, ni contoh tahu tak pasal keris Taming Sari? Tahu atau tidak? Dan katanya keris tersebut, nampak tak? Katanya hilang. Betul tak? Jadi, walaupun dia buat beberapa keris yang lain untuk mengganti Taming Sari, maka tetap tak boleh menandingi Taming Sari. Betul tak? Baik. Semua yang saya kasih. Dan jadi cerita lebih kurangnya lah. Bila tidak ada bi'r Zam-Zam, maka orang gali beberapa telaga, supaya dengan sebab telaga-telaga tersebut sekiranya dapat, tetapi tidak boleh menangis. Sehinggalah kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, dan datang dalam mimpi berulang-ulang kali sampai sehari, malam pertama, malam kedua, ditunjukkan tentang tempat tersebut. Maka ketika itu Abdul Muttalib dengan ada anak dia yang kemudian dia gali. Dan nak ringkas ceritanya, maka ketika digali poin tempat yang dalam mimpi tersebut, terpancarlah telaga Zam-Zam. Bermula daripada hari itu sampailah sekarang, maka dia terus mengalir. Ya, ara'aitum in asbaha ma'ukum mauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memancarkan dan kekalah telaga Zam-Zam sampailah kepada hari ini, insya-Allah, dan mungkin sampailah pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi kenapa ada ulama diceritakan juga, dia kata ghauran ma'in dalam kisah tadi, sebab dia ada kisah bagaimana tenggelamnya, bagaimana hilangnya, dan bagaimana terpancarnya, ya. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Nanti insya-Allah pada akan datang kita akan bincangkan surah Allah berbisir. Kita doakan untuk menantu salah seorang sahabat kita ni, Nurul Atiqah binti Ahmad. Semoga Allah mudahkan urusan melahirkan anak dalam keadaan ibu selamat, anak selamat sejahtera, insya-Allah. Yang penting, masya-Allah, mendapat redha Allah dengan sedikit kesakitan dan hasil yang baik, anak tersebut anak soleh, insya-Allah. Kita sudahi dengan kita sama-samalah menadah tangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta laha wa lahu azmat farrijha bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurha nasran azima khususan ya Allah Nurul Atiqah binti Ahmad. An tansurha nasran azima wa fathan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramul akramin. Aghithna ya rahman ya rahim. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمدلله رب العالمين. Baik, semua yang dikasihi, kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua di atas segala yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.